Kamu semua tahu kan sebab apa saya panggil kamu semua ke sini? Manfaat ni. Apa function seronok di belakang? Nah, disebabkan tradisi, korang pernah kena, korang nak bully budak bawah. Kalau boleh saya nak minta tolong dengan awak untuk tengokkan dia dekat sana, boleh? Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama. Oh, salam. Budak baru? Budak baru. Nama? Nama Mira. Oh. Bila masuk? Baru je semalam. Ni first day kelas? Betul. Okay, kat luar. Tanya. Weh, budak baru ke? Budak baru. Baru masuk semalam lah. Hey. Budak baru. Aku Zack. Nama aku Roy. Nama kau? Nama aku Mira. Duduk luar ke duduk dalam? Duduk dalam. Ri. Ya. Yang mana lah? Okay, kita baru besar ni. Ya. Yang mana lah? Assalamualaikum. Ustaz ada panggil saya ke? Waalaikumsalam. Ya Iman, silakan masuk. Iman, awak tahu kan yang dekat sekolah kita ni ada pelajar baru? Ya betul Ustaz. Yang nama dia Amirul tu kan? Yang Amirul tu. Kalau boleh saya nak minta tolong dengan awak lah untuk tengok-tengokkan dia dekat asrama. Boleh insyaAllah Ustaz. Rasa ni budak baru tadi je. Betul lah tu. Kan aku ada ajak dia jumpa malam ni. Tak apa lah, kita tunggu dulu ni. Hei, kau budak baru tadi kan? Kau ingat lagi tak nama kita siapa? Tak. Aku Roy. Tu Zack. Kau lepas ni busy tak? Tak. Dekat aku ya. Ya, aku dengar kau ni ada orang kaya ke? Oh, nak orang kaya. Dengan aku senang ke? Kau nak bagi ke tak nak? Mantap lah aku nak bagi. Tak nak bagi. Satu je lah. Right, betul. Moga Tuhan jaga kau, yeah. Moga selamatlah kau di sana, walau hanya kau yang aku ada. Tuhan jaga kau. Bukan mainan aku ni. Terima kasih kerana kau ada, walau semua tak akan sama. Awal lagi. Tak apa, dia aku pula. Apa function seronok di belakang? Temani di kala kau sepi.
ada bahu tu pesona. Bintang terang tak lagi kan berpegang. Izin kau pergi walau ku tak rela. Kau mati sebab ku perlu rehat. Ku harap Tuhan akan mendengar segala keluhan kamu. Bila lelah tak tertangguh, ku hanya mahu kau tahu yang ku dengar. Jangan disebabkan tradisi korang pernah kena korang nak bully budak bawah. Moga Tuhan jaga kau. Yeah. Moga selamatlah kau di sana. Assalamualaikum. Kamu semua tahu kan sebab apa saya panggil kamu semua ke sini? Saya mendapat aduan daripada Iman bahawa kamu berdua ni membuli si Amirul. Kamu tahu tak, membuli ni antara akhlak yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul, sehingga Nabi menyifatkan dengan akhlak jahiliah. Selepas berbincang dengan pihak atasan, kami membuat keputusan untuk memberhentikan kamu berdua. Moga selamatlah kau di sana. Walau hanya kau yang aku ada. Tuhan jaga kau. Yeah. Terima kasih kerana kau ada. Walau semua tak akan sama. Kau faham apa yang aku feel.